U.S. will take over the Gaza Strip. It's a great plan for Israel. Seriously? Trump nak take over Gaza? Kalau ikut berita-berita kat media sosial, Trump kata The U.S. will take over the Gaza Strip. dia nak US ambil alih Gaza dan lepas tu dia nak pindahkan orang Palestin kat situ. It's a great plan for Israel. President Trump is making history. Anda rasa boleh ke US nak take over Gaza ni? Dan boleh ke mereka nak pindah keluarkan rakyat Gaza ini? Jadi, kali ini kita akan bincangkan, betul ke plan Trump nak take over Gaza ini ataupun itu sekadar gimmick politik dia je? They're eating the dogs. Sleepy, crooked Joe Biden. I really don't know what he said. Okay, sebenarnya idea untuk pindahkan rakyat Palestin ini bukanlah baru. Dah lama dah. Sejak sekitar 2020 lagi dah ada. Cuma kita je lalai tuan-tuan. Timbulnya cakap-cakap untuk pindahkan tu bukan datang tiba-tiba. Semuanya boleh katakan bermula dengan satu plan Timur Tengah yang dibuat oleh US masa zaman Trump jadi Presiden US dahulu. Okey, jom flashback. 2017, Trump berjaya jadi Presiden US. Hujung tahun itu, dia iktiraf Jerusalem sebagai ibu kota Israel. To officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Ibu kota Israel asalnya Tel Aviv tau. Jangan kata Jerusalem tu ibu kota Israel pula. Okay, lepas dia dah iktiraf awal 2018, Trump pindahkan kedutaan US dari Tel Aviv ke Jerusalem. Apa yang dibuat oleh Trump itu bukanlah suka-suka dia je. Ini adalah satu tanda kepada satu projek besar US di Timur Tengah. Deal of the century. Deal of the century. Deal of the century. Deal of the century. The deal of the century. Saya gunakan short form lah, DOC. DOC ni tak ada dokumen rasmi ke apa. Kalau anda search, yang akan keluar adalah Trump Peace Plan. Trump Peace Plan ni adalah satu projek plan damai Palestin Israel, tapi versi Trump lah, mudah faham. Yang ini adalah dokumen rasmi. Anda type Peace to Prosperity. Nah, siap boleh download lagi. Jemput download lah semua nanti. Plan ni bukanlah Trump yang buat, tetapi dia ni, Jared Kushner, menantu kesayangan, merangkap penasihat kanan Trump bersama tim-tim dia ni lah. Okay, inilah dia, Peace to Prosperity. Okay, dokumen ini menjelaskan tentang plan rancangan US untuk selesaikan masalah Palestin Israel dengan two-state solution. Two-state solution versi US lah. So dalam dokumen ni dia ada dua bahagian. Satu pembangunan ekonomi dan satu lagi adalah penyelesaian politik. Palestin akan ada negara dia sendiri yang diiktiraf dunia. Okay, Palestin yang baru itu dia macam ni, terpisah-pisah sikit. Katanya nanti akan dibuat laluan yang boleh sambungkan daerah-daerah yang terpisah ini. Israel pula akan dapatkan Jerusalem sepenuhnya dan dijadikan ibu kota Israel. Okay, Jerusalem tu kat mana sebenarnya? Jerusalem tu yang kita panggil Baitul Maqdis. Jadi, semua ini akan berada di bawah kuasa Israel, termasuklah Masjidil Aqsa tu. Penempatan rakyat Israel di tebing barat akan diiktiraf dan akan masuk bawah wilayah Israel. Dan 5 juta pelayan Palestin, unfortunately, tak boleh balik ke tanah asal mereka. Dan US tahu Palestin akan marah dan tak puas hati sebab banyak kawasan Palestin yang dapat kepada Israel. Jadi kan, sebagai gantinya US berjanji akan berikan satu pelaburan besar sebanyak $50 bilion untuk membangunkan Palestin yang baru, tuan-tuan. Tapi bukan tu je, akan ditubuhkan juga dana antarabangsa untuk menyokong pertumbuhan ekonomi Palestin.
Dahsyat gila kan. So akan ada banyak projek pembangunan, peluang pekerjaan dan rangsangan ekonomi yang bukan sahaja untuk Palestin, tetapi negara jiran dia pun akan terkesan sekali. Tetapi kan, macam biasalah, mestilah ada syarat kan? Bukannya free. Okay, apa syarat dia? Kumpulan-kumpulan pejuang Palestin macam Hamas mesti dilucutkan senjata. Palestin tak boleh ada angkatan tenteranya sendiri. Dan semuanya di bawah pengawasan keselamatan Israel. Tapi macam biasalah, plan Donald Trump ni, yang panjang-panjang jela ni, yang banyak-banyak ni, yang berhelai ni kan, yang berhelai ni, dibuat sesama mereka je. Mana ada bincang dengan orang Palestin. Jadi plan ini mengundang kontroversi besar satu dunia. Ada yang menentang keras dan ada juga yang menyokong. Orang Palestin dah tentulah tolak sungguh-sungguh plan ini. Mahmud Abbas sendiri berkata Baitul Maqdis ni bukanlah untuk dijual. Trump wa Netanyahu innal Quds laysat lil bay'. Hamas pula kata plan ini adalah satu konspirasi untuk hapuskan Palestin sikit demi sikit. PBB dan Europe tolak plan ini sebab plan tu tak selari dengan international law. Dan kebanyakan mereka menyokong two-state solution tapi dengan menggunakan sempadan PBB 1967. Turki pun kata tolak jugalah. Jordan tak nak terlepas Masjidil Aqsa kepada Israel apabila Jerusalem diambil sepenuhnya. Dan mereka kan penjaga Masjidil Aqsa. Dan bila penempatan Yahudi di tebing barat diiktiraf, nanti rakyat Palestin di situ akan ditolak secara ansur-ansur ke wilayah Jordan. Dan mereka tak nak ambil risiko itu. Itu reaksi dia lah masa pengumuman awal-awal tu. Tetapi akhirnya, sekarang Jordan terpaksa juga terima pelayanan Palestin dan tunduk dengan arahan US. Dan paling menyokong plan ini dah tentulah Israel, kerajaan US dan negara-negara pro-Israel. Ada juga negara lain juga sokong. Sebab bagi mereka, plan pembangunan ekonomi yang dijanjikan US itu sangatlah bagus. Boleh membangunkan Palestin dan menghentikan konflik yang berpanjangan sehingga sekarang. Dan macam kita tahu, ada juga negara-negara Arab yang tak berapa lantang bab plan Trump ini. Contohnya macam Saudi Arabia, UAE, Bahrain. Mesti anda tertanya-tanya kan, kenapa kan? Sini saya nak ceritakan benda yang best. Okay, ingat tak awal-awal tadi saya sebut apa sebenarnya deal of the century? Apa dia? Plan besar US untuk Timur Tengah. Walaupun deal of the century ini biasanya akan merujuk kepada plan damai Trump untuk Palestin dan Israel, tetapi plan itu boleh katakan tak akan lengkap tanpa dokumen ni, Abraham Accord. Perjanjian Ibrahim. Kenapa nama Ibrahim kan? Tu kita cerita. Ibrahim Accord adalah satu perjanjian normalisasi antara Israel dengan negara Arab. Normalisasi maksudnya adalah menormalkan hubungan yang selama ini tak normal pun antara negara Arab dengan Israel. Kenapa tak normal? Sebab sebelum ini, sejak penubuhan Israel pada 1948, semua negara Arab tak iktiraf Israel sebagai sebuah negara. Adalah 2-3 negara Arab yang iktiraf, iaitu pun jiran Palestin seperti Mesir dan Jordan sahaja. Lebih kurang jugalah macam yang nak dibuat ni. Yang paling awal iktiraf adalah Turki. Jangan terkejut ya. Turki. Tapi Turki bukan negara Arab lah. Okey, sambung. Negara-negara Arab bukan setakat tak iktiraf. Mereka boikot Israel dari segala segi. Boikot ekonomi, boikot politik, diplomatik. Bila kata boikot tu, maksudnya memang negara-negara Arab ini tak ada langsung hubungan dengan Israel. Itulah yang dimaksudkan hubungan antara negara yang tak normal. Lama-kelamaan, negara-negara Arab ini macam rasa dari segi ekonomi, kita boikot Israel ni macam tak menguntungkan kita je. Jadi, sekitar tahun 90-an, dah ada beberapa negara Arab Teluk senyap-senyap kurangkan boikot ekonomi dia terhadap Israel. Mereka buat perdagangan secara rahsia. Dari segi politik pula, negara Arab yang boikot Israel ini
sentiasa dalam pemerhatian abang besar Israel, iaitu US. Kalau tunjuk sangat bermusuh dengan Israel nanti, memang kenalah dengan US. So nak nampak selamat, nak bangunkan negara, nak pelabur-pelabur luar masuk, kenalah buat baik dengan Israel. Ringkasnya macam itulah, nak faham kan. Jadi Israel pula, dia tak boleh survive seorang-seorang dia je dekat rantau tu. Banyak yang tak suka dia. Dia kena ada kawan baik dan kena cari geng, baru boleh hidup aman dekat situ. Israel pun pujuklah abang dia, iaitu US. US, aku ni dah lama sangat kena pulau dengan pak-pak Arab ni. Nak tunggu settle dengan Palestin baru nak mereka kawan? Macam lama sangat je. Apa kata kau tolong aku pujuk pak-pak Arab ni? Ugut sikit ke? Bagi duit sikit ke? So US pun macam, oh, okay dek, settle. Hello Arabs, dahlah janganlah gaduh dengan adik aku ni. Jangan kacau dia. Siapa kawan dengan dia, aku bagi apa yang kau nak. So untuk stabilkan rantau Timur Tengah supaya Israel selesa duduk kat situ, US buat satu deal baru untuk kurangkan ketegangan antara negara-negara Arab dengan Israel. Negara Arab yang join deal ni akan diberikan apa yang mereka mahukan. Syaratnya adalah iktiraf Israel, rasmikan hubungan diplomatik, dan jangan buat dia marah. Selepas beberapa bulan diumumkan plan damai Palestin-Israel, US umumkan perasmian Majlis Tanda Tangan Abraham Accord di White House. Dimulakan dengan UAE, kemudian Bahrain, kemudian Sudan, kemudian Morocco. Setakat ini baru 4 negara Arab yang tanda tangan. Anda boleh tengok ni. Ini dokumen perjanjian Israel dengan UAE. Okey, ini tanda tangan Netanyahu. Ini Muhammad bin Zayed, iaitu ketua UAE, dan yang ni Trump. Kau nampak kan? Ni tanda tangan diorang tau. UAE nak bangunkan negara dia kau-kau, nak jadikan negara Arab paling mewah sekali kat rantau dia tu. Sudan, selain nak bangunkan dan stabilkan negara dia, dia nak nama Sudan dikeluarkan dari list negara penyokong keganasan yang US buat selama ni. Dan Morocco pula nak US iktiraf Western Sahara tu sebagai wilayah mereka. Tapi kan, dan Arab Saudi tak join pun Abraham Accord ni. Tapi kenapa dia tak lantang pun sokong Palestin kan? Okey, Arab Saudi tak lantang sebab dia nak jaga hubungan dia dengan US. Dia tengah nak bangunkan bandar Neom City dia tu. Hubungan rasmi dengan Israel tak ada lagi. Dia tak sign pun lagi Abraham Accord tu. Dia masih tunggu dan lihat lagi. Saudi dia macam nak jaga nama baik dia sebagai penjaga tanah suci lah. So tak boleh dah mudah-mudah nak ada hubungan secara rasmi dengan Israel. Tetapi hubungan secara rahsia tu dah ada je. Abraham Accord ni bukanlah sebahagian dari plan damai Israel-Palestin tu. Peace to Prosperity tak ada pun tulis. Tapi ia boleh dianggap sebagai sebahagian strategi deal of the century. Sebab Abraham Accord ni boleh jamin survival Israel dan boleh menekan Palestin untuk bersetuju dengan plan Trump itu. Plan damai Trump untuk Palestin dan Israel tak dapat diteruskan lepas dia kalah dengan Biden semasa PRU Presiden 2020 dulu. Habis yang dia kata nak ambil Gaza tu, kalau diikutkan semangat Trump tu, boleh jadi plan tu akan diteruskan bila dia menang PRU Presiden US. Sekarang ni lah maksudnya. Sebelum kita rasa nak sokong calon Demokrat supaya Trump tak teruskan plan gila dia ni, satu benda yang kita kena tahu, tak kira lah siapa yang menang pilihan raya Presiden US ni, Republican ke, Demokrat ke, US akan tetap sokong Israel. Republican dengan cara dia lah, dan Demokrat dengan cara dia lah. Masing-masing ada cara sendiri. Cuma ganas tak ganas lah kan, kau fikirlah sendiri. Dari segi geopolitik, US perlukan sekutu kuat di Timur Tengah, dan Israel lah yang paling sesuai. Dekat setiap rantau di dunia ini mesti ada sekutu kuat US. Itulah cara US mengawal dunia, lebih kurang lah kan. Dari segi hubungan pula, US dengan Israel ni dah lama kamcing, sejak dari awal penubuhan Israel lagi. Dan US lah yang
paling meraihkan penubuhan negara ni. Dan kalau kita belik sejarah balik, setiap perjanjian damai Palestin, Israel yang pernah dibuat, orang tengahnya mesti US. Kenapa US sayang sangat dengan Israel kan? Bukan US yang sayang sangat, tetapi di US, dalam kerajaan US tu sendiri, ada dua blok pelobi yang gigih melobi parti politik. Mereka inilah yang pastikan dasar luar US tetap memenangkan Israel, iaitu AIPAC dan KUFI. Because I backed the mission for Israel 100%. Kalau saya nak ceritakan pasal pelobi ni panjang lah kan. InsyaAllah kalau saya sempat, saya buat video lain lah tentang pelobi ni. Kita kembali balik. So selagi faktor-faktor tu wujud, US akan tetap sokong Israel. Tak kira lah siapa yang menang jadi presiden US pun. Jadi bila kita tengok Trump yang semangat nak ambil alih Gaza ni dan nak pindah keluarkan rakyat Palestin, dengan Jordan yang dah setuju untuk terima pelarian Palestin, dan Mesir sekarang ni terus ditekan untuk menerima pelarian Palestin ke Sinai. Dan kita boleh tengok balik sejarah perjanjian damai yang pernah dibuat sebelum ini. Hasilnya Israel juga yang untung dan Palestin jugalah yang semakin mengecil dan menghilang. Kesimpulannya, potensi Trump untuk meneruskan plan damai dia dahulu sangat-sangat tinggi potensi, dan boleh lebih agresif lagi. Okay, terima kasih kepada anda untuk support channel saya, subscribe, komen atau bagi pandangan anda bagaimana untuk melihat bagaimana pandangan anda melihat reaksi sekarang ni politik Timur Tengah, Palestin. Cuba bagi pandangan anda juga, saya nak dengar juga. Dan saya pun ada buat beberapa video sebelum ni tentang Palestin. Kau boleh tengok 1, 2, 3. So kau boleh tengok satu persatu. Pada awal saya buat video dulu. Dan insyaAllah tolong support saya, channel saya ni. Saya akan bawakan pendedahan di luar kebiasaan media kita. Saya bawakan penerangan lebih informatif dan juga lebih kreatif lagi. So kepada anda minta support dan sebarkan lagi video ni lebih jauh lagi. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa next video. Mood dia tak sampai. Alamak, lama kan? Hello.